Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah selesai sembelihan kerbau kelima kita di Dharan, Nepal. Satu kawasan tanah tinggi di mana bilangan keluarga Muslim di situ sedikit saja, tetapi mereka memerlukan korban daripada tuan-tuan dan puan-puan pada tahun ini. Jika kita tidak buat di Dharan pada kali ini, mereka langsung tak dapat daging korban. Kita mendapat laporan daripada Mr. Afaq Ahmad, iaitu General Secretary Anjuman Islamiyah Dharan, di mana mereka telah berjaya mengagihkan daging korban kerbau yang kelima ini kepada 23 buah keluarga di Dharan. Proses pelaksanaannya agak jauh daripada penempatan penduduk untuk menjaga sensitiviti masyarakat non-Muslim di situ. Jadi selepas sembelihan mereka telah mengangkut daging-daging tersebut dan diagihkan ke kampung-kampung yang berada di Dharan, ke rumah-rumah orang Muslim. Dan Encik Mr. Afaq Ahmad menyampaikan penghargaan atas penyertaan tuan-tuan dan puan korban bersama Gubernur pada tahun ini, di mana dengan penyertaan ini mereka dapat menikmati daging korban yang sangat mereka tunggu-tunggu sepanjang tahun ini. Alhamdulillah. InsyaAllah jika kita dapat buat lebih banyak pada tahun hadapan, maka lebih banyak lagi manfaatnya boleh sampai kepada saudara-saudara kita yang merupakan minoriti di Nepal. Terima kasih daripada pihak Mr. Afaq Ahmad dan juga semua penerima daging korban kita.